Tapi malam tu tiba-tiba dia bangun dan keluar dari rumah, berjalan ke arah hutan, macam orang kerasukan. Mak dan ayah aku kejar, tapi bila sampai dekat tepi hutan, Tok Saleh dah hilang. Esok pagi baru jumpa mayat dia, badan terkoyak, mata terbeliak, dan kesan cakar besar di dada, macam kena serang harimau. Tapi peliknya, tak ada jejak harimau langsung. Lepas pengebumian, hidup kami tak tenteram. Setiap malam aku dengar bunyi mengaum dari dalam hutan. Bukan bunyi harimau biasa, tapi bunyi yang seram, dalam, dan penuh kemarahan. Kadang-kadang ada benda hitam besar berlegar di luar rumah. Aku pernah intai dari celah tingkap dan aku nampak mata kuning bersinar menyorot balik ke arah aku. Mak mula cerita yang Tok Saleh sebenarnya pernah jaga saka harimau. Zaman mudanya dia terkenal sebagai pendekar kampung, tapi rupanya kekuatan dia tu bukan semata-mata dari latihan, tapi dari perjanjian dengan jin harimau. Saka tu turun-temurun, dan bila Tok Saleh mati, saka tu nak tuan baru dan mangsanya adalah aku. Beberapa malam lepas, aku mimpi Tok Saleh datang pada aku. Dia duduk bersila, berbaju putih lusuh dan matanya kosong. Amir, terima saka ni. Jaga dia. Dia akan lindungi kau. Aku terbangun dengan badan berpeluh dan ada kesan cakaran halus di dada aku. Mak bawa aku jumpa seorang ustaz dari kampung seberang. Ustaz tu tenung mata aku lama dan dia kata saka tu dah mula melekat. Kalau tak buang cepat, aku boleh kerasukan, ataupun lebih teruk, aku boleh bertukar jadi jelmaan harimau bila malam bulan mengambang. Ustaz tu buat rawatan. Dia ikat kaki dan tangan aku, baca ayat-ayat suci, sambil letak limau, garam, dan lada hitam sekeliling aku. Malam tu, aku rasa panas yang teramat sangat, macam terbakar dari dalam. Tiba-tiba aku menjerit, tapi suara aku bukan suara manusia. Suara aku berubah jadi garau, kasar, dan aku dengar diri aku sendiri mengaum. Dalam sama-sama aku nampak seekor harimau besar bertaring panjang keluar dari tubuh aku dan mengaum tepat ke arah ustaz tu. Ustaz tu baca ayat kursi kuat-kuat dan harimau tu menjerit kemudian lesap dalam asap hitam. Bila aku sedar, aku dah rebah, lemah. Tapi aku rasa ringan, bebas. Ustaz kata saka tu dah dibuang, tapi dia pesan saka yang tak bertuan akan merayau cari pewaris. Dan selagi tak ada tuan baru, dia akan menghantui sesiapa yang pernah disentuhnya. Sejak hari itu, aku pindah ke bandar. Tapi kadang-kadang bila malam sunyi, aku masih dengar bunyi mengaum